أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, hadirat muslimat yang dirahmati Allah. Terlebih dahulu saya ucapkan barakallahu fikum kepada pihak yang menganjur, yang berusaha, semua rakan tadabbur Al-Quran yang terlibatlah, dan termasuk juga AJK masjid yang mengizinkan kita untuk bertemu pada petang ini. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita taufik dan inayah bagi sama-sama kita terus istiqamah, ada kesedaran untuk kita menuntut ilmu Al-Quran ni, iaitu dengan hari ini kita mentadabbur ayat-ayatnya. Di tadabbur Al-Quran, suka untuk saya ingatkan, merupakan satu tanggungjawab kita semua sebagai orang Islam yang mensyukuri nikmat hidayah, yang mana setiap hari kita mengakui tanggungjawab kita, tujuan kita dicipta hadir di muka bumi ini untuk apa? Mengabdikan diri kepada Allah. Dan kita pun mengakuinya dengan kita ulang-ulang baca setiap masa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Namun setiap lafaz pengakuan kita itu, kita tidak akan pernah pisahkan daripada rayuan yang permintaan kita. Apa dia? Ihdinas siratal mustaqim. Iaitu kita minta Allah jalan yang lurus, hidayah, minta hidayah untuk kita dapat sampai kepada jalan yang lurus. Sebab itu sehubungan dengan permintaan kita tu, permintaan mesti selari dengan perbuatan. Jadi apakah yang kita kena usahakan dalam permintaan kita? Kita kena usaha mencari hidayah tersebut. Dia tak boleh datang bergolek macam itu saja, melainkan dia kena ada satu usaha mujahadah untuk mencapainya. Oleh kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita nikmat menerusi hidayah, iaitu Quran, wahyu, iaitu dengan mengutuskan Rasul yang bersungguh-sungguh dengan penuh dedikasi dan rasa tanggungjawab menyampaikan wahyu kepada umat manusia, iaitu Al-Quran ni. Dan hari ini kita dapat nikmat ni ada depan mata kita. Sebab itu atas usaha ni, antara tanda syukur kita ialah apa dia? Baca Quran dengan rasa tanggungjawab nak faham Quran. Bukan sekadar baca dan meninggalkan kefahaman begitu saja. Kena ada rasa tanggungjawab. Saya baca, saya nak faham apa yang Allah beritahu saya, supaya saya dapat laksanakan tuntutan saya sebagai hamba Allah dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan apa yang Allah nak. Kerana itu di dalam surah 47 ayat yang ke-24, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, tanya kepada kita, apa dia? Macam mana kaedah kita nak baca, nak buka hati kita nak faham, iaitu dengan tadabbur. Dengan membaca dan mentadabbur ayat-ayat Allah. Muka surat 509. Muka surat 509. Ini ayat yang kita kena hilang selalu bila nak buka kelas tadabbur ni. Ini dia punya asas dia.
Ayat 24. Ayat 24. Ayat apa? Soalan tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muka surat 509, jumpa dah. Okey, pastikan semua dapat Okey, ayat 24 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Allah bertanya kepada kita secara umum, mengapakah mereka tidak mahu menghayati ayat-ayat Quran ni, memahami isi kandungannya, bukan membacanya saja. Ni Allah kata apa? Bukan yaqra'un. Bukan Allah tanya mereka tak baca. Kalau tak baca dia kata yaqra'unal Quran. Tapi ini lebih daripada sekadar membaca, iaitu yatadabbarunal Quran. Beza soalan tu. Am 'ala qulubin aqfaluha, atau adakah hati mereka ni ada penutup yang menyebabkan mereka rasa tidak perlu untuk memahami ayat-ayat Allah ni, merenungi dengan tadabbur. Jadi tadabbur termasuk daripada bahagian tilawah. Yang selama ni kita duduk kata saya dah tilawah dah. Cuba tengok apa itu tilawah ni. Kita pergi kepada ayat surah Al-Baqarah. Buka muka surat 19. Tengok pula muka surat 19, depan sikit kan. Mari kita tinjau ayat 121. Ayat 121. Ya. Ayat 121. Jumpa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. Macam mana bila kita baca ayat, kita nak kena buat apa dulu? Bila kita baca satu ayat, apa kita kena buat? Macam mana faham dia? Tarjim nama dia. Terjemahan. Itulah ada mutarjim dipanggil. Bagi orang yang bukan Arab, dia kena buat apa? Dia kena terjemahkan. Jadi allazina apa? Orang-orang yang atainahum, kami telah kurniakan mereka ataupun berikan mereka al-kitab, kitab Allah. Dahulunya umat Nabi Musa Allah beri kitab Taurat. Seterusnya umat Nabi Isa Allah beri kitab Injil. Dan kita umat Nabi Muhammad Allah beri kitab apa? Al-Quran. Jadi Allah bagi tahu, sepatutnya orang yang kami beri kitab Quran ni sekarang ni, apakah kerja yang mereka kena buat? Tu kerja dia, yaslunahu haqqa tilawati. Jadi perkataan yaslunahu tu rasa-rasanya bunyi dia lebih kurang macam apa? Kita bisa dengar. Tilawah lah tu. Tu ada perkataan tilawah lepas tu. Cumanya beza dia, yasluna ni dalam bentuk kata kerja. Kata kerja sekarang. Ya, apa makna yaslunahu? Kita terjemah apa biasanya? Membaca.
Okay, perkataan ni tanggungjawab kita bila dapat kitab yatslu nahu haqqa tilawatih. Jadi perkataan yatslu nahu ni ini adalah perbuatan yang dilakukan berterus-terusan. Apa makna yatslu ni? Membaca ke? Sebenarnya bukan makna baca. Bukan makna baca sebenarnya. Buka kamus nanti tengok. Terjemah baca tu sebab itu dia punya proses. Proses nak dapat buat perbuatan tilawah ni memang kena baca dah dulu. Dia ada dua gabungan. Satu qiraah, kemudian baca. Kemudian dengan faham. Fahmun. Fahmu. Apa ni? Faham. Gabungan dua ni sampailah kepada proses yang tujuan utama, matlamat. Ni proses Ni proses. Matlamat dia ittiba. Apa ni? Ikut perintah. Itu makna tilawah. Baca, kemudian fahami sampai boleh ikut perintah. Faham tak? Dia ada proses. Jadi proses ni kenapa kena baca, kena faham ni? Ini namanya proses ta'lim. Ta'lim. Dan lepas ta'lim dia dapat nama dia tazkiyah. Jadi ta'lim ni apa? Proses belajar. Iaitu baca dan faham. Ini proses belajar Quran sebenarnya. Yang sempurna. Sampailah menghasilkan nama dia apa? Tazkiyah apa? Penyucian. Penyucian dirilah. Berubahlah akhlak dia, berubahlah cara fikir. Penyucian dirinya apa dia? Ubah pertama cara fikir. Dan juga cara amalan. Cara beramal dia. Dan juga akhlak kehidupan dia. Ni corak dia. Dengan diikut apa? Ikut perintah daripada siapa ni? Allah dan Rasul. So ingat, makna tilawah ni ialah ittiba'. Jadi sekarang Allah sebut dalam ayat yang kita baca ni, perhatikan. Orang-orang yang kami beri mereka kitab. Quran ni satu nikmat yang kita duk minta hari inilah nikmat dia. Tunjukkanlah, berilah kami hidayah ya Allah, berilah kami hidayah. Allah pun hantar kita Rasul bawa hidayah. Apa hidayah dia? Hadiah dia apa? Hidayah sama mana dengan hadiah? Apa hadiah paling besar Nabi buat kita? Al-Quran. Itulah hidayah dia. Inilah hadiah paling besar, iaitu petunjuk Allah menerusi Quran ni. Jadi Allah pun beritahu, cara kamu nak syukur dengan Quran, apa kamu nak buat? Tampal ke macam mana? Tidur pegang Quran ke macam mana aja? Adakah itu saja? Ya, Allah tak guna perkataan yaqra'un kat sini. Tapi Allah guna apa? Tilawah. Mereka membacanya sampai faham dengan sebenar-benar bacaan. Sebab tu terjemah dia akhirnya dia ambil yang ni je. Tapi maksud tilawah kita kena faham. Orang Arab dia tahu dah. Habis tilawah baca untuk ikut perintah. Jadi mereka membacanya dengan bacaan yang sebenar-benarnya. Haqqa tilawatih. Jadi sekarang ni kita dah faham dah ni mana tilawah yang sebenar. Mana tilawah sebenar apa? Ikut perintah. Dan proses ini berlaku dalam surah, cuba buka ni yang saya sebut ni semua ni. Cuba buka, disimpulkan dalam surah Al-Baqarah ayat 129. Ni.
Ni ada dalam ni semua. Apa tugas Nabi? Cuba tengok. Surah Baqarah ayat 129, doa Nabi Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim pada kita semua. Ya. Doa dia? Okey, kita baca sama-sama. Muka surat sebelah je, intai muka surat sebelah. Dah intai dah? Surat sebelah, ayat 129. Ayat 129. Tadi ayat 121 kan? Okey, muka surat 19. Okey, muka surat 20 tengok ayat 129 terus kat situ. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Innaka antal azizul hakim. Ini doa Nabi Ibrahim, iaitu doa 3 serangkai daripada ayat 127, 128 sampai ayat 129. Itu dia mengharapkan apa? Zuriat keturunan dia semuanya Muslim macam dia juga dengan Nabi Ismail, yang taatkan perintah Allah sepenuhnya. Tapi dia tahu tak mungkin kita dapat jadi macam mereka ni taat perintah Allah sepenuhnya, melainkan dengan apa? Panduan, dengan Rasul dan juga panduan. Sebab itulah dia doa lagi seterusnya, ayat ke-129, apa dia? Wahai Tuhan kami, bangkitkanlah ataupun utuskanlah pada mereka seorang Rasul dari kalangan mereka. Apa Rasul ni buat? Tengok, dia guna perkataan yatslu. Apa tu? Ya, Nabi baca dengan guna tilawah, bukan yaqra'u. Iaitu baca sampai umat dia semua ikut perintah dalam yang dibaca tadi. Jadi dia membacakan kepada mereka ayat-ayatmu ini, iaitu apa ayat-ayat Allah hari ini kita? Inilah Al-Quran ni. Dan dengan kesan boleh baca sampai dia ikut ni, menjadikan mereka ni apa? Ni proses ta'lim. Wa yu'allimhumul kitab wal hikmah, dan diajarkan mereka kitab dan hikmah. Jadi kesan tilawah sepatutnya menjadikan satu umat tu umat yang berilmu ke umat yang tak tahu apa-apa. Dan ayat ni beritahu kan, kesan tilawah dia menjadikan umat ni tadi apa? Yu'allim. Alim, betul tak? Jadi kita dah berapa lama tilawah? Dah alim dah Quran. Jadi lalu proses betul ke tak betul? Sampai faham ke sampai boleh baca je? Betul, berhenti kat situ je. Jadi kena tambah tak? Tambah baik. Bukan rugi, tak rugi. Baca Quran tak rugi. Tapi ada benda yang lebih penting. Kita nak hidayah. Kita dah tahu ayat ni cerita pasal sekian-sekian. Begitu. Jadi sebab itu kat sini apa dia? Dengan ilmu tadi, yu'allimuhumul kitab wa hikmah, kemudian wa yuzakkihim, berlaku proses tazkiyah tu, jiwa jadi bersih, suci. Sebab ayat-ayat tu sekarang dah melekat dalam hati dengan kefahaman tadi, dihayati. Penghayatan, itu proses dia. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau lah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Inilah yang selari dengan apa yang kita minta setiap hari sebenarnya. Apa dia? Ihdinas siratal mustaqim. Jadi apa proses kita nak dapat siratal mustaqim? 3 proses. Pertama, ni saya ikut berdua sebab ni dah proses seterusnya. Pertama apa? Inilah dia. Tilawah, lagi ta'lim, kemudian tazkiyah. Okey, 3 proses ni kita kena lalui untuk berada di atas jalan yang lurus. Baik, hari ni kita sambung ayat berapa? Ingat tak? Sebulan sekali kan, mau nak tak ingatnya. Ingat-ingat, lupa. Macam mana? Ayat 6, betul?
Ihdinas siratal mustaqim hari ni kita nak masuk. Okay, jadi faham kan? Jadi maknanya tilawah, ta'lim Quran ni, bagi faham ni, satu orang kata pengisian masa lapang saja atau satu tanggungjawab? Ya, tanggungjawab. Kita kena beratkan diri kita. Kita rasa saya tak boleh main-main. Saya kena ambil Quran ni sampailah Quran ni dapat menjadi mengubah cara fikir saya, mengubah saya punya cara hidup, amalan perbuatan saya dan mengubah saya punya sikap akhlak kita. Inilah sepatutnya Quran mencorakkan kita. Bagaimana Quran dapat corakkan kita dengan demikian ni? Mestilah dengan berilmu dan faham je. Macam mana nak corakkan cara fikir kita, kita pun tak tahu apa-apa. Begitu juga bukan kita je. Kita nak siapa sebenarnya? Kita je ke? Kita nak mati dah kan? Tak lama dah kot. Tu macam ni. Allah bagi kita ni kira dah senja dah kira. Sebab saya rasa saya paling muda ke? Saya pun dah 40 lebih dah. Tinggal lagi balance kalau kira 60, tinggal 20 tahun je lagi baki nak hidup. Kalau ibu-ibu semua berapa pula? Jadi yang kita mana sebenarnya kita nak tengok? Hak bawah kita ni. Kan? Yang masa lagi panjang dan dia lah yang akan ganti, yang akan corak masyarakat. Bakal-bakal pencorak masyarakat dengan buah fikir dia. Jadi kalau buah fikir dia bukan acuan Quran, agak-agak acuan siapa akan ambil? Akan baik ke akan rosak? Ini kita bimbang. Sebab itulah kita harapkan kita jadi contoh untuk orang semangat dengan Quran. Betul tak? Ibu-ibu jadi contoh kepada anak-anak ni semangat. Satu masa dan doa dan bagi tahu apa yang kita belajar, kita bagi tahu. Itulah tugas kita lah yang kita mampu buat, kan? Baik. Jadi kita hari ni nak terjemah surah Al-Fatihah ayat berapa? Kita nak tengok ayat 6. Apa rahsia ayat 6 tu? Ada tak yang tengok video ulang kaji? Tak sempat kan? Ada tengok? Ada share dalam grup ke? Grup masjid ke? Ada. Okey, hari ni kita sambung. Okey, apa ayatnya? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Awal. Okey. Jadi, pertama sekali kita nak tengok apa? Kita nak terjemah kan? Jadi sekarang kita kena tahu pembahagian kalimah dulu. Okey? Kita kena asingkan kalimah dulu. Supaya kita boleh terjemah dengan lebih detail dan tepat. Okey. Ihdinas sirata al-mustaqimah. Okay, ada berapa kalimah ni? Nak potong mana? Pertama apa? Siapa kata 5 kalimah? Angkat tangan. Tak ada. 4? Tak ada juga. 3? Pun tak ada juga. 3? 4. Okey, pertama apa? Ihdina. Sekali. 1. Isyira. Jadi ada 3 je lah. Ya. Jadi sebenarnya ni 1. Ya. Ada berapa ni? 1, 2, 3? Ya, ada 4. Sebenarnya ada 4 kalimah. Potong macam tu. Kalau boleh tulis dalam buku lagi bagus, tak nak conteng kat mushaf kan. Tapi kalau dah pakai pensel tak apalah. Okey, jadi ihdinas siratal mustaqim ni sebenarnya kalimah dia ada 4. Ini kalimah yang zahir ada 4. Tapi kalimah tersirat sebenarnya ada 5. Ada satu lagi. Kan? Dalam ni ada engkau. Ka. Okey. Jadi apa nak terjemah? Ihdi. Kita terjemah satu persatu. Ihdi apa? Kita pun kata ihdi ni perkataan apa sebenarnya? Jadi asal dia daripada perkataan ni. Dari perkataan hada. Sebab bahasa Arab ni dia memang dia punya root word dia 3 huruf. Dia tak ada 2 huruf, dia 3. 1, 2, 3. Memang dia bangun daripada 3 huruf. Okey? Hada. Kemudian sampai bosok.
Ahlan bang. Hada, kemudian yahdi. Ni banyak dalam Quran. Ada yahdi. So asal daripada ni. Sekarang ni macam dia tinggal jadi alif depan pula. Hada. Ya ni mana tak ada kan? Alif mana datang pula? Macam mana tu? Kita buat matematik sikit. Bukan matematik lah, lebih kurang macam tu lah. Jadi dia asal daripada sini. Ni. Jadi ini kata kerja past tense. Ini kata kerja present tense. Ini benda yang telah berlaku, ini yang sedang berlaku. Bentuk yang telah berlaku, bentuk dia macam ni. Kalau yang belum berlaku, bentuk dia macam ni. Faham? Bentuk dia macam ni. Ya, past tense, present tense. Bentuk dia macam ni. Lupa dah, Singlish dulu. Okay, kemudian nak jadi macam tu macam mana? Ini dia fi'il amar. Jadi, dia buang ya depan. Jadi, bila buang ya, kita buat macam sifir sikit. Bila buang ya atau ta lah. Sini, ta pun boleh, ya pun boleh. Bila buang ni, jadi apa? Tinggal apa depan sekarang? Ha, betul tak? Ha. Dan, okey. Jadi, ni ha ni baris apa? Atas ke? Ni. Ni ya baris atas. Ni baris apa? Sukun. Ni baris apa? Dal. Bawah kan? Okey, ya ni bila dah jadi perintah. Ini kata perintah ni. Doa. Dia kena sukun ke akhir. Macam ni. Ni disukun ke akhir ni. Yang ini asalnya domah. Jadi sekarang dia mati ke akhir. Bila dia mati ke akhir, jadinya huruf ni dah bunyi lagi tak? Tak ada bunyi dah. Jadi tinggal 2 huruf je. Mana? Ha dan dal. Ha mana? Mati. Dal baris bawah. Tinggal ni je. Boleh bunyi tak? Jadi bila tak boleh bunyi, kena buat apa? Cara dia. Kena letak nama dia Hamzah Wasal. Hamzah Wasal. Baru boleh bunyi. Macam mana nak bunyi Hamzah Wasal? Tahu tak cara nak bunyikan Hamzah Wasal? Ya, pandai. Ni huruf yang ketiga. Mana huruf ketiga? 1, 2. Ni. Jadi huruf 3 baris bawah kena bunyi baris apa? Tu bunyi ihdi. Kalau huruf ketiga baris domah atau baris fathah? Baris domah? Baris depan. Baris tu kan. Tapi kalau dia baris atas atau bawah, tetap baca bawah. Itu sebab tu kita bunyi ihdi. Okey, bila bentuk macam ni, sekarang ni tengok. Yang ini apa dia? Past tense. Ni benda dah berlaku. Inggeris Arab. Kalau bahasa Arab apa dia? Saya takut nak sebut Arab, takut istilah dia orang tak tahu. Past tense tahu? Tak tahu juga Ya, jadi ini kita kata masa lepas. Ini kata kerja masa lepas. Yang ini kata kerja masa ni masa kini. Sekarang ni. Okey, yang ni kata kerja perintah ataupun permintaan ataupun rayuan. Bentuk dia macam ni lah. Ni. Jadi kita terjemah apa? Tunjukkanlah ataupun tunjukilah. Sekarang ni ada satu yang tersilap saya sebut tadi. Sebenarnya kita suruh siapa tunjuk? Kita minta siapa tunjuk ni? Allah. Jadi sebenarnya ada apa kat sini? Sebenarnya dia ada domer anta. Ada domer anta bahasa Arab apa? Bahasa Melayu apa? Engkau. Ya, tunjukilah. Engkau. Engkau ni besar ke kecil? Besar. Sebab engkau ni sebenarnya dirujuk minta pada siapa ni? Allah. Dan engkau ni untuk kita sebut orang yang tak ada dengan kita ke ataupun yang betul-betul ada depan kita? Ya ke? Tak ada dengan kita panggil engkau. Dia ada kat luar, engkau. Boleh tak? Tu orang macam tak betul je. Engkau kita nak panggil bila? Engkau, awak. Koma. Mesti ada depan ke ataupun tak ada depan?
Mesti ada depan. Betul tak? Mesti dekat dengan kita, baru kita boleh bagi hantar engkau. Jadi ni domain mukhatab depan. Seolah kenapa kita baca setiap hari, ihdina ni seolah macam Allah depan kita. Dia nak latih kita apa? Hari-hari kita baca, tapi tak rasa pun macam Allah depan kita. Baca tanpa perasaan pun. Macam mana tu? Sedangkan makna ni saja dah seolah-olah ada maksud tersebut. Faham? Tapi kena tahu bahasa lah. Kalau tak tahu, sekarang baru tahu kan? Sebab kita kaji. Ingat lah, sebenarnya ada apa? Engkau. Ini dia yang saya buat kurungan. Sebab apa? Dia dalam ni. Tak nampak. Tak ada hantar keluar. Tak ada. Jadi setiap pembaca kita ni, mesti lafaz ni setiap maknanya kita ni sebenarnya dekat dengan Allah ke tak? Allah nak kita dekat, rasa dekat ke tak? Ke jauh? Dalam hal minta hidayah, Allah nak kita rasa betul-betul dekat ke jauh? Dekat. Apa ayat yang Allah suruh kita yakin Allah dekat? Bila minta. Ada ayat dia. Ayat tu Allah suruh kita yakin yang dia dekat bila kita nak minta benda yang bagus untuk baik ni. Buka surah Al-Baqarah. Jangan worry ada jawapan. Saya cuba tanya je. Jawapan dia dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Ayat 186. Muka surat tu di bawah sekali ayat tu kan. Ayat 186. Muka surat 28. Betul. Ya. Jumpa. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku ataupun berhajat kepada aku, tu masuk ayat ni. Maka bagi tahu mereka, inni qarib, sesungguhnya aku sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku sentiasa memperkenankan mendengar permohonan bagi siapa saja yang minta. Terutamanya minta apa? Ketika kita minta hidayah ni, Allah sentiasa dekat dengan kita. Aku nak bagi ni. Tu setiap hari. Kan? Apabila hamba-hambaku meminta kepadaku. Tapi apa dia punya syarat dia? Ayat selepas tu. Falyastajibu li tu. Jadi apa tugas kita bila nak minta? Apa tugas kita bila nak minta? Ya, hendaklah mereka ikutlah perintah Allah. Bila minta hidayah, kemudian carilah. Allah dah bagi dah ni, gunalah betul-betul kemampuan kamu, akal fikiran kamu untuk dapatkan hidayah yang Allah dah bagi ni sebenarnya. Dalam bentuknya yang kita kena usaha untuk dapatkan. Dan falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaklah mereka menyahut perintah aku, beriman kepada aku supaya mereka dapat bimbingan petunjuk hidayah tu. Jadi kat sini ada dua. Satu doa, satu usaha. Kita banyak doa tapi usaha tak belajar Quran bagi faham. Ke usaha belajar lain bagi faham kan? Kat situ kita kena renungi balik. Usaha baca satu dan tadi kan dia punya prinsip yang kita belajar mula-mula tadi. Jadi kat sini ada apa? Rukun ni ihsan sebenarnya. Iaitu engkau mengabdikan diri kepada Allah, minta dalam keadaan engkau rasa Allah sedang melihat engkau. Sedang perhatikan kita dengan yakinnya. Sebab itulah makna dia kat sini sebenarnya ada ni.
Selalu kita terjemah ada tak? Tunjukilah engkau. Tak ada betul tak? Terus je. Tunjukilah, terus kepada apa? Kami terus. Jadi domain ni dah orang kata diabaikan macam tu je. Jadi barulah ada apa? Tunjukilah engkau wahai Tuhan kami. Ni tadi dah apa dia? Untuk bagi tahu Allah ni qarib. Qarib. Dekat sangat kepada hamba-hamba dia yang minta hidayah ni. Kemudian ni dalil dia surah berapa tadi? Surah 2 ayat 186. Okey, kemudian akan kami. Jadi ni domain anta, seorang, engkau. Dan nak bagi tahu Allah ni betul-betul seolah depan kita bila kita tengah solat ni, ya betul. Memang betul-betul kita sedang memunajat kepada Allah seolah dia berada betul-betul dekat hampir dengan kita. Sebab itulah doa paling bagus dalam solat. Lagi-lagi masa kita sujud. Nabi kata dalam hadis, aqrabu ma yakunu 'abdi 'inda rabbih inda sujud. Inda sajid, ketika sujud. Fa aktsiru doa, dan banyakkanlah doa masa sujud, Nabi kata. Okey. Jadi sekarang bila kita minta setiap hari ni kepada Allah, sepatutnya ini perasaan kita. Lepas ni berubah perasaan dah. Bila minta aja ihdinas siratal mustaqim, renung betul-betul. Hidupkan hati kita. Betapa dekatnya Allah mendengar rintihan kita nak hidayah. Dan kita minta ni sebenarnya untuk kita je ke? Walaupun kita seorang. Kalau seorang sepatutnya minta macam mana? Kalau minta hidayah untuk kita seorang, bunyi dia macam mana? Ihdina ke ihdini? Tunjukilah aku. Kan? Jadi kalau orang pandai sikit, sepatutnya dia minta, kalau dia solat seorang-seorang, dia minta ihdina ke ihdini. Dia kan pandai Arab. Jadi dia pun minta tapi boleh tak macam tu? Tak boleh lah. Nak ubah pula kan? Salah lah. Tapi kenapa tu? Kenapa Allah wajibkan kita baca setiap masa, seorang ke, bangun tajuk malam ke? Apa hikmah dia tu? Sentiasa kita minta kami, bukan seorang. Kenapa? Yelah, kenapa? Semua. Kenapa kena minta untuk semua? Macam mana? Jadi apa faedah dia bila kita sedar ni, walaupun kita bangun seorang, bangun malam, kita minta hidayah, kita minta untuk bersama-sama dapat. Yelah, kenapa? Apa kesan dia? Di hati. Yelah, apa kesan dia kat hati? Bila kita minta, kita sedar. Yang kita minta ni bukan untuk kita. Kita harapkan semua dapat sama-sama. Jiran sebelah saya, anak-anak cucu saya. Ya, jadi apa kesan dia bila kita baca macam tu? Maknanya, kalau kita belajar Quran, nak seorang-seorang belajar ke, nak ramai juga belajar? Nak ramai kan? Jadi kalau opah faham Quran, opah je faham ke, cucu pun nak kena faham juga? Itulah maksud dia. Dia ada kesan besar lah. Maknanya, kita nak sama-sama dapat. Itulah sifat doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa, dia tak ada orang dia seorang-seorang. Mesti umat. Nabi Muhammad pun sama. Bila dah dapat sesuatu, dia ingat siapa? Umat dia. Jadi orang beriman, bila dia buat benda baik, lagi dia nak dapat hidayah, dia nak dia seorang ke sama-sama dapat. Dan dia berusaha cari hidayah, dia seorang usaha ke ataupun usaha dia nak semua sekali sama-sama usaha? Sama-sama. Kalau keluarga tu, ayah dia pergi masjid, dia nak semua sekali anak pergi masjid ke dia seorang je pergi masjid? Kalau ayah dia sedar dengar ceramah, anak dia sekali kalau boleh nak dengar ke dia seorang je? Mesti macam itulah. Sebab selari dengan apa yang dia baca selama ni. Tapi dia baca. Tapi perbuatannya tak sama macam tu. Okey tak? Maknanya ayat ni dia hayati tak? Tak hayati. Habis selama ni dia baca kami, maknanya semua. Tapi dia buat seorang-seorang dia je. Bila dengar je, belajar apa tadi Yong? Tak ada apalah belajar. Tak setia pula. Macam mana pula? Kan? Kalau boleh semua nak dapat kebaikan tu. Itulah sikap kita bila baca. Pertama, dekatnya Allah sentiasa dengan kita. Bila kita merayu dengan dia. Lagi-lagi apa ni? Benda paling agung sekali. Iaitu kita nak hidayah Allah. Yang kedua, kita sentiasa baca minta hidayah bukan kita seorang. Ramai-ramai. Jadi bertindak untuk ramai.
Bukan untuk seorang. Ahli syurga masuk syurga, tak ada seorang ahli syurga masuk syurga sebab penting diri sendiri, tak ada. Dia mesti ramai-ramai, harapkan ramai. Itulah sifat orang beriman, itulah sifat ahli syurga juga. Okey, faham? So ni kesan dia dalam bacaan kita sebenarnya dah tadabbur bila kita baca tu. So dah berapa dah kelima kita bincang ni? 1, 2. Dapat tak? Pertama apa? Kita nak ihsan. Ihsan ni ialah kita ibadah tu rasa Allah sangat dekat. Apa kesan dia? Ni baca ni. Tunjukilah engkau ni Allah, depan dekat kita je. Yang kedua, kita nak jamaah. Bila kita nak minta kebaikan, kita nak ramai-ramai dapat, bukan seorang-seorang dapat. Lagi-lagi berada di atas jalan yang lurus. Okey. Okey. Saya padam ni kejap. Apa lagi faedah kat sini? Sebelum kita masuk Siratal Mustaqim, Ya. Ya. Dia satu, punca dia satu. Betul. Memanglah. Ya. Allah kata dalam hadisnya, ana inda zanni abdi bi. Aku sentiasa bersama dengan sangkaan hamba-Ku. Wa ana ma'ahu idza zakarani. Dan aku bersama dia bila dia ingat betul-betul kat aku. Dan Nabi kata ud'u'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kamu kepada Allah dan kadang kamu yakin dengan doa kamu ni Allah dengar betul-betul. Macam yakin? Kalau tak yakin tak? Dia pun tak tahu. Jadi tak dapat. Betul, doa dengan penuh rasa penghayatan. Dia bukan senang sebenarnya kan. Kita sebut hari ni hidup kita punya akal dan juga jiwa kita sentiasa hari ni diganggu oleh apa? Syaitan. Syaitan tu dah lama dah. Syaitan ni dia akan guna alat-alat. Apa dia? Ya, media sosial hari ni itulah alat-alat utama yang mengganggu khusyuk kita hayati. Apa hayatan kita, betul tak? Duk apa orang kata menerawang ke mana-mana entah time kita baca, kan? Ya, ni penghayatan tu penting. Memang betul. Lagi kita ingat betul-betul kuat dengan dia, lagilah Allah menjawabnya. Itu kita kena ingat. Dan kita kena hayatilah, saya nak semua. Ingat, bila kita baca tunjukilah kami, ingatlah kita punya anak kita tengah buat apa ni. Kan? Tapi dalam pada masa sama, dengan doa je, tengok-tengok dia buat benda yang ni, kita tak tegur. Selari ke tak selari? Tak selarilah, mesti bagi tahu. Mesti ada kesaan, mesti ada penjagaan dia, mesti ada didikan. Kalau tak ada didikan, memang tak dapatlah juga. Duk minta saja. Mesti sama. Faham? Di ihdinas siratal mustaqim. Baik. Doa ni nak minta hidayah ni hanya untuk orang yang jahil saja ke ataupun semua orang? Semua orang. Betul tak? Nabi hari-hari tak kena baca. Nabi baca kan? Setiap hari. Kewajipan. Jadi apa kesan dia pula? Semua orang baca. Walaupun dia tu dah ilmu tinggi pun, dia tetap kena baca juga. Maknanya apa? Apa maksud dia? Jadi maksud dia ialah makna hidayah ni ada banyak makna dia. Tersendiri. Jadi untuk kita, orang yang permulaan, diperlukan apa? Diperlukan ilmu. Apa makna? Tunjukilah kami kat sini. Jadi saya bagi makna-makna hidayah. Tunjukilah kami jalan lurus ni makna umum dia. Antara makna dia, maksud tunjukilah apa dia? Pertama makna dia alimna. Ni maksud pertama. Apa ni? Ajarilah kami. Satu makna. Ataupun faqihna. Ya. Apa ni?
fahamkanlah, ya, ataupun dalamkanlah pengetahuan kami, kefahaman kami. So daripada makna ini yang umum, dia lebih kepada spesifik makna. Kalau kita tak ada ilmu, jahil, kita minta Allah, ajarkanlah kami jalan yang lurus ni macam mana. Fahamkanlah kami jalan yang lurus ni, bagaimana jalan sebenar ni. Ini makna pertama. Kalau dah faham, dah ada dah banyak belajar, dah tahu dah. Tapi ada lagi satu masalah. Apa dia? Dah tahu semua benda dah kan. Oh, ghibah tak betul, tak boleh. Jangan remehkan orang. Kan ayat Quran banyak cerita benda tu. Jauhi apa? Allah suruh infak, jangan binasakan diri dengan sikap kedekut. Semua ada dalam Quran dah. Kita pun dah tahu. Kalau dah tahu tu pula, kita minta lah juga ihdinas siratal mustaqim. Walaupun dah tahu, faham Quran, kena minta juga kan? Tapi minta untuk konteks apa pula? Yang kedua iaitu ini ilmu. Yang ni apa dia? Amal. Apa amal ni? Wafiqna. Wafiqna ataupun istamilna. Istamilna. Maksud dia pula? Berawak dah habis kan? Apa makna taufik ni? Petunjuk juga, tapi petunjuk dalam bentuk apa? Iaitu dorong untuk beramal. Doronglah kami ataupun berilah taufik untuk beramal. Ya. Oh, ada. Tak apa. Yang ni wanita tak? Jazakillah khair. Iaitu berilah taufik. Ingat jadi bila sebut taufik ni iaitu dalam bentuk hidayah amal. Untuk amal ataupun bertindak ni. Bekerja ataupun bertindak di atas jalan yang lurus. Ramai orang dia dah tahu jalan yang lurus, dia tahu benda ni betul, tapi dia tak apa nak buat. Allah tak bagi dia taufik nak buat. So kita minta hidayah Allah. Yang seluruhnya apa dia? Kalau kita dah selesai bab ilmu, sekarang bab amal tak selesai lagi. Kita perlukan hidayah untuk Allah bagi kita boleh kekuatan untuk beramal. Ini yang kedua. Apa dia? Wafiqna ataupun istamilna apa dia? Sama juga. Gunakanlah kami di atas jalan yang lurus. Iaitu jihad. So yang saya sebut ni ada hadis. Contoh ayat hadis ni Allah kata apa? Nabi kata may yurillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sesiapa yang Allah nak dia dapat kebaikan dunia akhirat, apa cara Allah bagi? Allah bagi dia faham agama. So dia dapat hidayah pertama. Dan dalam hadis lain Nabi kata may yurillahu bihi khairan yasta'milahu. Siapa yang Allah nak dia kebaikan, Allah gunakan dia. Allah gunakan dia. Siapa contoh golongan yang Allah gunakan? Contoh golongan yang Allah dah gunakan mereka habis-habisan. Sampailah mereka mudah masuk syurga. Siapa? Para sahabat lah. Kan? Mereka kena bertempur. Kena buat habis-habisan semuanya. Habis harta mereka semuanya. Guna untuk siapa? Allah dan Rasul. Kita pula habis harta semua. Guna untuk siapa? Macam itulah. Jadi Nabi kata siapa yang Allah nak kebaikan sebenarnya apa dia? Allah akan gunakan dia. Allah tak biarkan dia orang lain gunakan dia. Allah nak dia. Jadi sebenarnya kita rasa sedih tau. Bila kita tak mampu keluarkan harta untuk tolong agama sebenarnya, sepatutnya kita rasa sedih ke rasa seronok? Ramai orang rasa seronok sebab dia tak payah belanja kan? Dia boleh simpan guna untuk dia. Sebenarnya bagi acuan pemikiran orang beriman, dia rasa sedih dia tak dapat hadis ni. Allah tak nak harta dia, Allah tak nak dia guna. Biar ada guna lain. Sebenarnya malang, bukan untung.
Bila kita banyak masa, Allah bagi modal masa, betul tak? Kita banyak guna untuk apa? Pergi rombongan. Gimana tu? Kan? Cuba fikirkan, ada orang masa dia sikit saja tapi dia boleh guna peruntuk untuk apa? Untuk agama kan? Kita pula banyak masa, sebenarnya rasa macam untung. Syoklah saya boleh guna masa saya sendiri. Kan? Ada orang dia tak sempat masa dia. Tengok orang Nabi, tak sempat masa dia. Para Nabi kan, contohnya Musa bin Umair. Tak sempat masanya akhir dia mati je ketika perang Uhud. Dia tak sempat apa? Baju dalam keadaan berjahit sendiri je. Dia tak sempat nak, padahal dia dulu orang kaya. Masa dia akhirnya Allah guna untuk habis nyawa dia untuk Allah je. Untung tak sebenarnya? Kalau sifir dunia rugilah, kesian dia. Tapi kalau sifir akhirat, kesian kamu. Betul tak? Ya, kesian. Macam Korun, kesian tak Korun? Kesian Korun. Sebenarnya dia boleh jadi untung kalau dia belanja semua harta Korun dia tu untuk tolong Nabi Musa. Tapi Allah tak ingin pun harta dia. Kalau dia tenggelam sekali dengan rumah-rumah dia sekali. Betul tak? Sama juga kita ada masa banyak. Anak kita ada masa banyak. Tapi tengok dia buat untuk apa? Tapi nampak dia seronok. Bila kita suruh untuk ni, tak guna, tak mau guna. Sebenarnya siapa yang kesian? Allah yang tak ingin pun. Wal-iyazubillah. Tu kita kena takut. Jadi kita dah minta hidayah. Yang kedua apa dia? Ya Allah, kita sedar. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan lurus. Ini pertama, Ya Allah. Kami ni jahil, Ya Allah. Ajarkanlah kami, bagi kami faham agama betul-betul. Ini yang pertama. Tapi tak cukup yang pertama. Sekadar faham, tapi tak buat apa-apa. Jadi kita minta yang kedua apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami dorongan untuk beramal, untuk bekerja. Untuk ikut perintah Engkau. Gunakanlah kami untuk berkorban pada jalan Engkau ni. Ini juga jalan yang lurus. Yang kedua. Ramai yang tak dapat yang ni walaupun dah belajar lama. Betul tak? Duk belajar habis, puluh habis belajar ni. Tengok yang ni ada tak? Jihad dia ke mana? Habis, tak ada apa-apa. Jadi ini perlu yang kedua. Inilah maksud ihdina ni hidayah. Sebab tu makna hidayah ni dalam Quran ada banyak, 16 makna. Yang kita dapat sekarang berapa makna? 1, 2, 3, 4. Ada banyak makna. Jadi bila kita minta, kita spesifik, sesuai konteks, kita tahu. Betul tak? Walaupun orang beriman, sebab tu kita kata, adakah minta hidayah ni hanya terhad pada orang yang jahil? Tak rupanya. Orang yang sebesar mana ilmu dia pun rupanya dia kena minta hidayah. Sebab apa? Hidayah yang mana dia minta ni sekarang? Proses yang kedua. Betapa banyak ilmu yang dia tahu tapi dia tak amal lagi. Jadi kena minta tolong tak dengan Allah supaya dapat hidayah untuk amal. Penting. Ni yang berapa? Kedua. Betapa ramai kita ni tahu banyak benda tapi langgar juga. Tak ada kekuatan untuk ikut apa yang kita tahu. Ini sebenarnya nikmat ke musibah? Ini musibah dahsyat. Okey? Yang kedua. Okey, setelah kita berilmu, dah tahu dan kita pun berjaya dah, Allah bagi hidayah kedua, beramal. Apa lagi hidayah terakhir yang kita perlu? Kalau tak ada ni, kira orang yang kata gagal semua juga akhirnya. Apa dia? Redha Allah. Ya, kalau buat ni dapat redha Allah lah ni. Ni sekarang proses ni dapat redha Allah kalau buat ni. Allah suka orang yang beriman dan beramal soleh. Ni yang sebab masuk syurga tu. Yang ketiga, apa dia? Yang last. Sabbitna. Apa makna sabbit? Teguhkan kami. Ataupun kita panggil istaqim. Istaqim. Istaqimu, yastaqimu, apa dia? Istaqimna. Istiqamah maksud dia. Teguhkan kami ataupun tetapkan kami. Tegakkan kami sambung di atas jalan yang lurus. So, inilah permintaan dia yang ketiga. Jadi di antara semua ni, mana yang paling penting? Semua penting. Tapi kalau tak ada yang ni, kalau yang ni saja cukup tak? Berilmu tapi tak beramal, nama dia apa? Al-maghdubi alaihim.
Siapa yang tahu tapi tak buat, dia boleh masuk golongan yang Allah murka macam Bani Israel. Dia tahu betul Nabi, dia dustakan. Kan? Okey. Siapa yang berilmu dan beramal, alhamdulillah. Tapi tiba-tiba tak ada istiqamah sampai akhir dia mati dalam bukan husnul khatimah, suul khatimah. Akhir dia buat dosa, rugi juga. So tu tiga-tiga ni kita perlukan. So ni ada berapa makna hidayah ni? Kita minta. Pertama hidayah ilmu. Kedua hidayah amal yang kita minta. Dan ketiga hidayah teguh hati kita di atas ilmu dan amal kita. Buat sampailah kita menghembuskan nafas yang terakhir bertemu dengan Allah. Inilah sempurna kita berada di atas jalan yang lurus. Inilah penghayatan yang sepatutnya ada setiap kali kita baca ihdinas siratal mustaqim. Faham ah? Jadi bila kita baca tu, kita baca hati-hati ke baca sembrono je lalu je? Hayatilah kena mana? Kan? Banyak amal-amal yang kita renung boleh. Ya Allah, tunjukkanlah ihdinas siratal mustaqim. Fikirkan kan? Banyak benda. Ada benda yang kita dah tahu kita buat lagi. Ya Allah, bagilah saya mampu untuk buat. Kan? Dan kekalkanlah saya semangat nak buat. Sebab banyak benda yang kita dulu pernah buat. Lepas tu kita dah tak buat dah. Ya Allah, kembalikan kami istiqamah kami. Inilah semua minta hidayah tu. Itulah bacaan kita. Walaupun satu, tapi makna dia macam-macam. Sebab itulah tak ada satu bentuk permintaan pun dalam hidup kita ni yang diwajibkan untuk minta, melainkan apa dia? Yang ni. Betul tak? Doa lain, mintalah rezeki ke apa ke, wajib ke minta? Wajib. Wajib tak? Kalau tak doa berdosa tak? Tak dosa. Tapi yang ni kalau tak minta berdosa tak? Ya, Allah wajibkan kita minta hidayah sebab kita perlu tiga-tiga ni dalam hidup. Kalau tak ada ni, lingkup hidup kita. Betul tak? Kalau tak ada ilmu pula, apa jadi? Ad-dallin, orang yang sesat. Betul tak? So dah faham Ini makna apa? Ihdina. Jadi kita boleh masuk ihdina pertama, ihdinas siratal mustaqim, maksudnya alimna siratal mustaqim. Ajarkanlah kami jalan lurus ni. Kita perlu ilmu. Ataupun faqihna, dalamkan kami maksud jalan lurus ni, kami nak jelas. Yang kedua, dah tahu, berilah kami dorongan untuk ikut jalan ni, kami dah tahu. Kan? Istamillah, gunakan kami untuk track ni, jalan ni. Pilih kami untuk digunakan atas jalan ni. Dan yang terakhir apa dia? Sabisna istaqimna, ataupun teguhkan hati kami kekal di atas jalan yang kami dah tahu ni. Okey. Jelas setakat tu. Okey, as-siratal mustaqim. Sekarang kita masuk kepada perbincangan seterusnya. Jadi hari ni kita bincang apa? Ihdina, inilah makna dia tadi. Daripada makna pertama tadi, kita mesti rasa apa? Allah dia dekat dengan kita. Dan kita mesti sedar, kita tak akan mungkin dapat sempurna kebaikan, melainkan kita mesti minta untuk semua orang lain. Kita mesti ingat orang lain, jangan penting diri sendiri. So ni. Dan dalam makna hidayah ni rupanya ada berapa peringkat? 3 peringkat. Pertama hidayah ilmu. Kalau dah selesai hidayah amal. Dan yang ketiga hidayah untuk keteguhan hati. Okey, dapat setakat ni. Itu kesimpulan dia. Okay, sekarang kita masuk as-siratal mustaqim. Kita biasa baca siratal mustaqim kan? Dah 3.5 dah. Saya padam Dah tulis dah semua. Kalau minggu depan, next kita ulang kaji, saya tanya soalan boleh? Apa kategori hidayah? Ada 3. Ingat janganlah tak main. Saya main dah jauh ni. InsyaAllah semua okey. Tapi saya kagum sebenarnya ni kelas ni. Sebab kelas ni antara kelas yang saya jarang buat waktu ni. Tak ada kot, mungkin ni satu je. Sebab ini waktu orang tengah. Ya. Saya tahu. Tapi tengok ramai juga. Saya pun tengok. Setiap minggu kan saya Tanjung Piandang ramai ke tak kali ni Saya pun rasa macam suspend je. Ramai juga. Saya kagum lah orang sini, Masya Allah. Tak tahu siapa punya gerakan yang hebat macam ni kan. Sebab waktu ni memang jarang-jarang dapat sambutan kelas. Selalunya yang top duha. Ramai. Tapi kita tak ada waktu tu, tak ada masa. Tapi buat waktu ni pun datang. Masya Allah. Semoga Allah berkati semualah ibu-ibu Tanjung Piandang ni. Kan? Kagum betul. Rezeki dia.
Ya, alhamdulillah. Itulah. Tapi okey. Jadi kalau yang tadi saya nampak ada ngantuk-ngantuk tapi paksa diri juga. Kan? Alamak dia jatuh pula. Dia cabut. Sat Allahu akbar. Okey. Boleh saya padam Jadi kita masuk seterusnya. Jadi kita nak terjemah apa ni? Yang pertama, tunjukilah engkau akan kami. Ataupun tunjukilah sebenarnya tambahan oleh engkau ni. Tunjukilah oleh engkau akan kami. Okey. As-sirat. As-sirat ni kita kata apa? Jalan. Akan jalan. Tapi jalan bahasa Arab apa? Sabil ataupun torik. Kan? Tapi apa beza sirat? Betul, itu antara makna dia. Ya, pertama dia jalan ni, sirat ni dia ada kriteria ni. Bila sebut sirat, dia bukan macam torik, bukan macam sabil. Torik ni jalan yang umum, tak kira lah dia bengkok-bengkok ke apa ke, yang penting nama dia jalan. Itu sebut torik umum. Sama juga dengan sabil Tapi kalau sirat, dia guna perkataan sirat, dia mesti apa? Pertama dia mesti luas. Antara mana yang luas yang luas. Dan dia mesti jelas. Dia mesti jelas. Dan yang ketiga, dia mesti jelas terang sama kan? Dia kurang lah. Dia mesti lurus ataupun sampai. Ataupun kita panggil lurus lah. Nampak dia punya jalan dia, penghujung dia. Sampai penghujung. Sampai tamat. Okey dah? Ataupun lurus kita kata. So ini kriteria perkataan apa? Perkataan sirat tu sendirilah. Sirat tu sendiri. Sebab itu dalam surah 6, cuba tengok surah 6. Ayat yang ke 153 surah Al-An'am. Ayat 153. Muka surat 149. Ayat 153. Ni. Jumpa tak? Ya, wa anna hadza. Ambil ayat ni betul-betul. Pegang ayat ni. Enam 153. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله
Zalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahawasanya ini adalah jalanku yang lurus. Apa dia? Iaitu Al-Quran dan Rasul yang bawa Quran. Jawapan dia kan dalam surah Yasin. Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin. Ayat dia? Ya. Yasin demi Al-Quran yang penuh hikmah. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad termasuk utusan yang diutuskan kemudian di atas jalan yang lurus. Jadi Allah bagi tahu dalam ayat ni satu pengiktirafan yang besar. Allah bagi tahu. Allah kata apa? Dan sesungguhnya inilah sirati, jalanku. Siapa yang cakap ni? Allah cakap. Jalan Allah. Mustaqiman, yang tegak, yang lurus ni. Nanti kita bincang yang ni pula. Maka kamu fattabi'uhu, ikutlah oleh kamu semua akan jalan ini. Jadi dengan apa? Dengan usaha tadi, belajar, beramal dan istiqamah tu. Dan jalan ni sifat dia apa? Luas. Apa kaitan luas ni? Kenapa kena luas? Jalan Allah ni luas. Maknanya kalau sempit apa jadi? Yalah, kalau sempit macam mana? Kalau highway tu buat sempit, accident sempit. Kan? Macam-macam berlaku kemudaratan. Betul tak? Jadi maksudnya luas, maksudnya terbuka kepada semua orang. Nabi kata kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku sebenarnya peluang masuk syurga. Tak ada satu pun sebenarnya yang tak ada peluang. Dia kalau macam dunia ni, semua kita kata semua berpeluang masuk universiti ke tak berpeluang juga. Tak berlaku tak bila kita dah masuk sekolah tu tengok-tengok ada penuh. Boleh tak penuh? Berlakulah. Kan dia ada kuota. Dunia ni ada had. Kita rebutlah macam mana pun dunia ni nak jadi kaya macam mana pun, semua orang akan jadi kaya ke? Kalau kita masuk kursus jadi kaya, jutawan. Semua orang masuk kursus tu dapat jadi jutawan ke? Tak juga kan. Dan kalau pun berebut pun tak akan dapat sebab dunia ni ada had dia. Tapi syurga ni siapa rebut syurga betul-betul semua pasti dapat dengan masing-masing tempat. Tak payah berebut. Nanti kata, oh minta maaf lah. Awak macam mana pun. Kan kita kat dunia ni, walaupun kadang-kadang kita kelayakan memang layak pun. Tapi tengok-tengok sebab apa? Minta maaf lah, pengambilan dah penuh. Faham? Tapi jalan untuk beriman ni, nak dapat syurga ni, sebenarnya terbentang luas. Tinggal lagi kita yang tak berusaha untuk kejar. Itu je beza dia. Dia orang yang tak nak masuk syurga, bukan sebab memang dia syurga tak ada untuk dia. Tak. Tapi dia sendiri yang, sebab tu nanti dekat akhirat, dalam hadis Nabi ni yang di sahih, setiap penghuni neraka, kan, antara siksaan dia adalah siksaan mental. Apa dia? Allah akan tunjukkan dia. Bila dia tengah kena siksa, Allah akan tunjukkan dia view satu tempat yang mana kalaulah kamu beriman, ni tempat kamu dalam syurga. Meraung dia menyesal lagi tak sudah. Dia ada tempat dia. Dan orang ahli syurga pula, Allah akan tunjukkan dia. Kalau dulu dia kufur, ini tempat dia dalam neraka, ada tempat dia. Nasib baik dia beramal, alhamdulillah dia sangat syukur orang masuk syurga. Itu akan dibentangkan ke akhirat. Setiap penghuni syurga akan ditunjukkan tempat dia. Kalau dia tak buat betul-betul dulu, ini dulu tempat azab dia. Oh, dia nampak tu, alhamdulillah, syukur dia. Setiap penghuni neraka pula, kalau dulu kamu beriman, ini tempat kamu. Dan dia merau menyesal, rasa bodohnya diri dia, kenapa dia tak buat betul-betul. Faham tak? Jadi itulah dia sebenarnya, kita ni. Jadi, jalan beriman ni luas. Semua orang berpeluang dapat. Dan yang kedua, jalan dia mesti jelas. Sebab tu Quran sifat dia apa? Bayyinat. Kitab mubayyinat. Mesti jelas. Jadi kalau kamu ada masalah. Jadi kita kena belajar Quran sampai jelas apa itu jalan lurus ni. Yang kedua, nak kau apa dah? Jam tu betul ke? Betul lah kan? Belum lagi kan? Awal lagi kan? Saya pun risau je ada pukul 4. Ingat 4 ni tu baru pukul 3. 3.30 kan? Okey. Dan dia mesti jalan tu memang pasti sampai. Dia bukan jalan scam-scam, tak ada.
So ini maksud sirat tu mesti jelas. Semua ni kriteria ni mesti ada. Jadi bila kita dah belajar tu mesti kena jelas. Sebab tu Nabi bagi tahu, Nabi bagi dalam ayat ni Nabi jelaskan. Nabi buat Nabi lukis. Nabi buat satu garisan. Lepas tu Nabi pun tunjuk ini manusia ni jalan. Dia sedang menuju ke sini ya. Ni akhirat dia. Akhirat dia. Lepas tu Nabi pun buat macam ni. Lepas tu Nabi pun beritahu. Ini adalah kamu dan inilah jalan kamu yang lurus. Dan ini adalah syaitan-syaitan dan rintangan-rintangan. Dia akan panggil kamu dari kiri dan kanan kamu. Semasa kamu nak jalan ni, dia akan panggil kamu. Kadang-kadang kamu masuk ke sini, pastikan dapat patah balik lah. Kalau dah masuk tak patah balik, melencong tak sampai dah. Ini Nabi bagi ibarat. Nabi baca wa anna, dan Nabi pun baca ayat ni, wa anna haza sirati mustaqiman ni. Jalan ni jelas. Fattabi'uhu, maka ikutlah jalan ni, wala tattabi'us subula, janganlah kamu ikut subula, jalan-jalan yang menyimpang yang banyak ni. Jalan benar satu je. Jalan sesat macam-macam jenis. Macam-macam cabang ada. Dan la'allakum tattaqun, zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Jadi Allah sebut, balik tengok ayat tadi, surah 6 153 tu, renungkan ayat tu sama-sama. Okey. Jadi Allah kata apa seterusnya? Setelah Allah tekankan inilah jalan yang kamu kena ikut, fattabi'u tu arahan, fattabi'u. Kemudian Allah kata apa? Wala, itu larangan pula. Dan janganlah kami ikut subula, jalan-jalan yang lain yang menyimpang, yang tak jelas. Yang tak jelas, yang tak tahu ke mana perginya. Fatafarraqu bikum, kerana jalan ini pasti akan memecah belahkan kamu an sabilih, daripada jalan Allah yang lurus ni. Demikian itu zalikum wassakum. Wassa maknanya apa? Daripada perkataan apa tu? Wassa ni perkataan wasiat. Jadi tengok ayat ni Allah bukan guna tazkirah ke apa peringatan. Nazirukum ke. Tapi wassa maknanya apa? Satu benda yang paling penting. Demikian inilah wasiat yang Allah berikan kepada kamu dengannya, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Jadi ini wasiat besar daripada Allah untuk kita berada di atas jalan yang lurus ni. Iaitu jalan Allah dan jalan Allah Al-Quran dan jalan Rasul. Dan Rasul. Surah Yasin bermula daripada ayat 1 sampai ayat 4 tu. Inilah jawapan dia. Itu jalan mengabdikan diri kepada Allah, jalan ibadah. Cuba buka surah 3 ayat 50 pula. Surah 3 Ali Imran. Diperjelaskan lagi ayat tersebut, ayat 50. Iaitu jalan beribadah, mengabdikan diri kepada Allah. 51 bukan 50. 3 ayat bawah sikit lagi. Iaitu 51. Kata Nabi Isa menjelaskan kepada umat dia apa itu jalan yang lurus. Apa kata dia? Jalan ikhlas. Buat semuanya kerana Allah. Pastikan ikhlas. Buat semua kerana Allah. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratun mustaqim. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku
dan juga Tuhan yang menciptakan kamu juga. Maka abdikanlah diri kamu semata-mata kepadanya dengan mengikhlaskan segala ibadah dan ketaatan kamu. Jangan buat kerana lain. Buat semua kerana Allah. Barulah haza siratul mustaqim. Inilah jalan lurus. Jadi segala amal kita, ibadah kita pastikan buat semua untuk siapa? Itu jalan lurus. Jadi barangkali kita buat amal soleh ni nampak sedekah ke apa, tapi bukan kerana Allah. Jalan lurus ke tak? Kerana kepentingan lain jalan lurus tak? Tak dapat. Jangan rugikan. Itu yang ke mana? Mana kedua, mana seterusnya lagi. Okey. Dan al-mustaqim. Jadi selama ni kita terjemah al-mustaqim apa? Jalan yang lurus lah. Mana tadi? Jadi kita pun terjemah macam biasa. Jalan yang lurus. Okey, jadi perkataan istaqim ni sebenarnya maksud dia apa? Sebenarnya dia lebih kepada makna tadi, iaitu apa dia? Ditutup balik. Kita nak istiqomah kan? Jalan yang tetap. Yang tetap. Yang tetap maksud dia. Inilah tetap stand still. Tak akan pergi beranjak mana-mana. Apa cabaran datang, saya tetap dengan hal ni. Saya tetap teguh dengan apa yang dibawa oleh Allah dan Rasul. Itu lurus. Istiqamah juga maknanya. Sebab tu mustaqim daripada perkataan istiqamah. Dan sebenarnya pada mengatasikan kesimpulan daripada semua tadi ni kat dunia. Kita nak istiqamah ni dan akhirnya sebenarnya kita nak lalu kat mana sebenarnya? Jalan lurus, iaitu as-sirat. Titian sirat. Jadi semua ni jalan lurus ni nama dia apa? Orang yang dapat lalu jalan lurus kat dunia ni nama dia al-muttaqin. Orang-orang muttaqin. Orang yang berjaya harungi jalan yang lurus kat dunia ni, istiqamah tetap di atas jalan Allah dan Rasul, nama dia orang yang bertakwa. Dan fasa seterusnya kita memang akan lalui jalan yang betul-betul jalan dia. Jambatan tu yang lebih halus daripada rambut, kan? Apa dia jambatan apa? Titian sirat. Cuba buka sebagai penutup kesimpulan daripada jalan lurus yang akhir yang kita akan pasti temui. Semua orang akan usaha lalu, tapi usaha ni berdasarkan laluan yang dilalui dekat dunia dulu. Penuh dengan ujian. Disanggup redah, tetap ketika ini dia akan lalu dengan selamat jalan ni, iaitu titian sirat. Buka surah 19 ayat 71 hingga 72. Ini sebagai penutup untuk memahamkan kita setelah melalui proses-proses di dunia, kita teguh atas jalan lurus, kita nak lalui jalan yang sebenar-benarnya nanti, iaitu di titian sirat. Ayat 71 sampai 72. Jumpa tak? Ayat 71 sampai 72. Surah 19. Maryam. Surah Maryam. Inilah satu-satunya nama perempuan dalam Quran. Maryam. Ayat 71, muka surat 310. Muka surat 310 ayat 71. 71. Okey. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in minkum
إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. Jadi wa in minkum illa waridha. Apa terjemahan dia? Dan tiada seorang pun dari kalangan kamu melainkan akan sampai kepadanya. Apa maksud dia ni? Tak ada seorang pun, semua akan lalu ni jalan ni. Apa ni maksud dia? Ni maksudnya titian sirat tu. Allah dah tetapkan dah. Tak ada seorang pun kamu ni. Sebenarnya kita duk berhempas bulan struggle hidup kat dunia ni. Sebenarnya untuk apa? Untuk kita lalui apa? Kita ingat kita dah lepas musibah itu ini kan? Yalah, kita pun mati. Dah mati-mati nanti, kita akan lalu satu pengalaman yang paling ngeri daripada segala pengalaman ngeri yang kita pernah lalu kat dunia. Apa dia? Titian sirat. Bawah dia ada apa? Ya. Dan titian tu ada pengait-pengait lagi pula. Dan nak lalu situ, apa bekalan dia? Amal soleh atas dasar apa tadi? Tu, golongan apa tu? Ya, dengan takwa. Takwa ni ciri-ciri dia apa ni? Orang yang kekal di atas jalan yang lurus masa kat dunia dulu. Tu. Jadi tengok Allah kata apa? Sesungguhnya tak ada seorang pun yang selamat, yang lepas, melainkan semua mesti lalu sini. Ini last tapisan nak masuk syurga. Kan? Kana ala rabbika hatman maqdiya. Dan ini adalah sesuatu yang wajib, yang mesti, yang Allah telah tetapkan kepada kita semua. Summa, tengok Allah kata apa? Kemudian nunajjil lazi nattaqau. Kami hanya akan selamatkan orang yang mana? Ya. Hanya orang yang bertakwa aja yang selamat. Ada tak sebut kami selamatkan siapa yang banyak duit ada? Tak ada. Kan? Tak ada. Jadi kami hanya selamatkan orang yang bertakwa sahaja. Jadi berusahalah jadi orang bertakwa. Macam mana orang bertakwa ni? Ni tadi kita minta ihdinas siratal mustaqim, yang hidup dengan panduan Allah dan Rasul ni. Zalikal kitabul la raiba fi hudal, yang tak ragu-ragu dengan kitab Allah, itulah yang bertakwa. Jadi kami hanya selamatkan orang bertakwa dan kami akan biarkan orang-orang yang zalim tinggal berlutut dalam neraka. Itu maknanya kat sini jalan untuk selamat laluan ni bukanlah dengan material apa saja, tidak, tetapi dengan iman dan takwa saja. Dan dia berbekal daripada sejauh mana kita bertahan di dunia dulu. Mana? Lalui jalan ni, ikut perintah Allah ni, bertakwa ni. So inilah sebenarnya yang kita minta. Jadi kita minta kat dunia apa dia? Kita perlu tak ilmu? Ilmu. Kita perlu amal, kita perlu istiqamah. Kenapa kita perlu sangat benda ni? Supaya kita selamat lalu kat jalan yang ni. Itulah tujuan dia. Tapi nak selamat jalan ni, kalau orang tu tak percaya, habis. Itu saja. Jadi akhirnya beriman kepada benda ghaib tu, allazina yu'minuna bil ghaib, yang kita kena tanamkan pada anak cucu kita daripada wahyu. Kalau perasaan dia tak ada, neraka pun dia tak heran, apa nak cerita lagi? Dia takkan kejarlah benda ni, dia takkan rasa apa-apa. Kan? Jadi hari ni kita diajar untuk takut akhirat ke takut dunia banyak? Ya ke? Kalau takut akhirat, apa dia punya bukti dia? Betul. Kat sini betul lah. Alhamdulillah. Barakallah. Jadi mudah-mudahan kita selamat lalui laluan paling ngeri nanti. Apa dia? Ya, ni. Itu sirat ni, yang ni maksud dia. Betul. Yang Bunda cakap tadi itulah dia, makna akhir dia. Tapi sebelum capai mana ni selamat sini, proses dia berlaku kat mana? Kat dunia. Kita minta ilmu, kita minta amal, kita minta istiqamah. Itulah proses dia. Siapa berjaya lalui proses ni tadi yang Nabi cakap ni, sampai akhirat dia selamat, dia tak terseleweng, orang ni akan selamat. Dia jadi orang bertakwa. Jelas setakat ni? Nanti Allah beritahu lagi, inilah golongan yang dapat nikmat.
Iaitu ayat yang ketujuh. Apa dia? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi kita sekarang proses ni nanti Allah detailkan lagi dia punya keterangan ni dalam ayat yang ketujuh, iaitu kita nak hindar diri kita daripada dua golongan, al-maghdubi dengan ad-dhalin. Siapakah mereka? Kita nak kena tahu siapa mereka. Dan siapa pula an'amta alaihim, kita nak kena tahu juga. Baru kita dapat capai proses sebenar-benarnya. InsyaAllah, semoga Allah panjangkan umur kita. Kita jumpa lagi nanti, kita kupas penutup akhir untuk capai proses sebenar ni, nak di atas jalan lurus ni. Ayat yang keberapa? Ketujuh. InsyaAllah. Ada soalan tak? Jadi kalau tak ada, Alhamdulillah, dah boleh rehat, boleh tidur sekejap nanti balik. Jadi jazakallah khairan, saya ucapkan barakallahu fikum, semoga Allah berkati semua atas usaha ni, mujahadah besar ni, waktu yang sukar, tapi semua boleh bagi komitmen. Alhamdulillah, semoga Allah beri kita istiqamah dan beramal dengan ilmu yang kita dah miliki ini, dan sebar-sebarkan kongsi pada orang-orang yang kita sayang, pada masyarakat, insyaAllah. Mudah-mudahan mendapat pahala besar daripada usaha tersebut. Ya, di saya juga mengalu-alukan ada nanti kelas terjemahan. Ustaz pengajar Imam Syafi'i, Ustazah Maimunah, kasar dia, bolehlah promote sekali. Itu saya punya mendirah di sekolah lah. Dia ajar terjemahan untuk muslimat. Seronok dia ajar terjemahan. Sebab sekarang ni kita terjemah kan, tapi saya follow saya saja. Ini dia ajar kita mahir untuk terjemah. So nanti saya terangkan, kita dah boleh terjemah, lagi senang, lagi dapat tangkap, lebih hebat lagi. Dia boleh terjemah sendiri dah. Tarikh dia 22 Ogos. Di pusat pengajian Imam Syafi'i 22 Ogos. Tapi di Nurul Iman ada juga kan. Tak tahulah kalau rezeki boleh sampai sini pula nanti kan. Kalau semangat nak belajar terjemahan. Sebab dia pandai ajar. Macam saya ni tak sabar sikit. Saya ajar tadabbur boleh lah, huraian banyak-banyak. Tapi dia boleh fokus untuk kaedah terjemahan sendiri. Kita ada kaedah terjemahan tu. Untuk orang yang tak pernah belajar bahasa Arab, insya-Allah boleh pandai terjemah Quran. Itu kelebihan belajar tu, insya-Allah. Saya alu-alukan, boleh nanti share lah kelas tersebut. Baik, aku lu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa zahaba humumina. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.